Kan? An lil mujawazah. An lil mujawazah. Kalau yang mengaji nahwu enggak an haraja wa maknahu maknanya lil mujawazah. Apa mujawazah? Mujawazah ni bahasa kita kak lei. Tu. Makna dia lei. Supaya jawab pisah kalau kita mengaji agak ramaitu sahma anil qausi, kita ambil anak panah letak di bau, kita panggil busuran panah, kita sini panggil bau. Tak situ kita tarik sah lepas pung. Tu an. Tu dia. Mana bila kita galik sampai lepas daripada ingat ke Tuhan. Itu dah. Tu asal tu. Jadi peringat situlah. Kita orang beriman dengan Allah, jangan lalai galik-galik sampai ke lepas. Gitu.